beriman dan insan yang kufur. Jadi kenapa insan yang beriman dapat nikmat yang sama dengan insan yang kufur juga? Ada pernah terfikir ke? Sedangkan Allah sebut, "Wa ma khalaqtul jinna wal insa illa liya'budun." Aku ciptakan supaya untuk manusia ni beriman, untuk menyembah Allah. Jadi jawapan dia ada pada surah Al-A'raf. Kita boleh buka surah Al-A'raf ayat 1, surat 173, ayat yang ke 172. Kita tengok kalau ada Quran masing-masing. Allah sebut apa dalam Al-Quran? Dia ada satu tengah tu yang bermaksud Alastu bi rabbikum bi rabbi. Ada jumpa? Qalu bala. Jumpa? A'raf 173 ayat yang ke 172. Allah tanya kepada, ayat ni diturunkan kepada manusia, iaitu sebelum kejadian manusia, iaitu pada manusia di alam roh. Allah tanya kepada roh-roh semua, alastu bi rabbikum, tidakkah aku ni Tuhan kamu? Mereka menjawab, qalu bala. Qalu bala tu maksudnya bahkan ia. Jadi dekat sinilah ulama menafsirkan kenapa Allah memberi nikmat yang sama kepada orang beriman dan orang yang kafir. Sebab semasa dalam kejadian alam roh, semua roh telah sepakat bahawa Tuhan ini, bahawa Allah adalah Tuhan. Tetapi roh ni tidak mengaku Allah ni sebagai satu sembahan. Tengok, dia gunakan perkataan Rabbikum, Rabbi, Tuhan. Rabbun. Rabbun ni maksudnya apa? Maksud dia sangat-sangat meluas, iaitu mudabbir, yang mentadbir, Razzaq, apa lagi? Khaliq, Sayyid. Maksud Rabb tu adalah yang mentadbir, yang memberi rezeki, yang menciptakan, yang mengurus, yang menguasai. Itulah maksud Rabbi. Maksudnya roh-roh semua sebelum ditiupkan kepada anak-anak Adam ni, mereka semua telah sepakat bahawa Allah ini sebagai Tuhan, bukanlah sebagai satu sembahan. Jadi sebab mereka telah mengaku Allah ni sebagai Tuhan, sebab itulah Allah telah sempurnakan semua rezeki anak-anak Adam. Allah tanya, tidakkah aku ini sebagai Tuhan? Qalu ni semua roh Islam ataupun kafir. Tetapi yang beriman hanyalah kita lah yang memilih jalan keimanan dan jalan hidayah. Dan sebab itulah, disebabkan ayat ni Allah telah tundukkan, kita pasal baca, wasakhkhara lakumul bahra litajriyal fulku fi bi amri. Aku telah tundukkan laut supaya kamu dapat berlayar untuk mencari rezeki. Takkah kita ingat ada satu hadis yang mana laut satu hari 3 kali minta untuk menenggelamkan manusia. Pernah dengar hadis tu? Ada laut satu hari minta 3 kali ke Allah nak tenggelamkan manusia. Sebabkan laut ni tahu manusia ni punyalah buruk perangai, banyak buat kerosakan, dia minta dekat Allah untuk tenggelamkan. Tapi Allah cakap, jangan, sebab ada di antara hamba-Ku yang masih beriman. Sebab tu dah Allah telah tundukkan. Kita boleh tengok dalam surah Ibrahim, surat 259. Boleh tengok 259.
Surah Ibrahim. (259) ayat yang ke 32 dan 33. Dan ia yang memberi kemudahan kepada kamu menggunakan kapal-kapal untuk berlayar di laut dengan perintahnya, juga yang memudahkan sungai-sungai untuk kamu. Surah Ibrahim ayat 259. Ibrahim ayat yang ke 32 33. Disebabkan kita semua di alam roh kita telah mengakui bahawa Allah ni Rabb, maka dengan kemurahan, dengan sifat Rahman dan Rahim Allah, Allah telah menundukkan semua makhluk di muka bumi ni untuk memenuhi segala keperluan kita. Tengok, wasakhkhara lakumus syamsa wal qamara da'ibain, dan ia menjadikan matahari dan bulan sentiasa beredar untuk kepentingan kemudahan kamu, dan menjadikan malam dan siang bagi faedah untuk kamu. Tengok macam mana pokok-pokok boleh hidup. Kalau tak ada matahari, macam mana dia boleh hidup? Untuk jalankan proses fotosintesis. Macam mana dengan malamnya ada faedah untuk orang untuk berburu malam-malam, kan? Semua tu ada faedah sebab apa? Kita telah mengakui bahawa Allah ni Tuhan kita. Jadi ada pun untuk orang yang tidak beriman, tidak menyembah, itu adalah hidayah dan pilihan kita sendiri. Sebab hanya manusia saja yang diberikan pilihan oleh Allah Subhanahu Wa Taala. Adapun malaikat, la ya'sunallah ma amarahum wa yaf'aluna ma yumarun. Mereka tidak pernah mengingkari perintah Allah dan melakukan segala yang telah diperintahkan. Adapun iblis, wa inna 'alaikal la'nata ila yaumiddin. Dia telah dilaknat sehingga hari pembalasan. Sedangkan manusia ni dia bebas membuat pilihan. Jika dia beriman, maka darjatnya lebih tinggi daripada para malaikat. Dan bila dia kufur, maka darjatnya lebih hina daripada seekor binatang. Dan sebab tu kalau kita perhatikan di dalam Al-Quran, kan kita selalu dengar inna nahnu nazzalna, kan? Allah menggunakan kata ganti diri kami, betul? Kami. Tapi Allah juga ada menggunakan kata ganti diri sebagai aku. Aku, Allah, ataupun Tuhan. Kalau kita perhatikan, bila Allah menggunakan perkataan ini dalam konteks ibadah ataupun sembahan. Maksudnya Allah tak menggunakan kami ataupun aku ni sebagai random je. Maksudnya bukan random word Allah nak letak aku ataupun kami, melainkan ada konteks dia. Dan kami ni sebagai menunjukkan ta'zim. Ta'zim ni kebesaran, kemuliaan, keagungan. Bila Allah sebut pasal nikmat, semua Allah menggunakan perkataan kami. Nikmat, keagungan. Contoh, dia sebut apa? Contoh ayat Quran apa? Kalau aku ni, kita boleh dalam Quran sama ada ana ataupun dhamir. Belajar bahasa Arab. Huruf ta ataupun huruf ya. Contoh, fazkuruni azkurkum washkuruli. Tengok. Fazkuruni. Ingatlah kepada aku. Ingat ni sebagai satu bentuk ibadah ataupun sembahan. Kenapa Allah tak pakai fazkuruna? Ingatlah kami. Sebab konteks ini digunakan untuk sembahan ataupun ibadah. Contoh lain,
Ya ayyuhallazina amanu kulu min tayyibati ma razaqnakum. Kulu min tayyibati ma razaqnakum. Makanlah apa yang kami rezekikan kepadamu. Tengok. Razaqnakum. Razaqnakum. Nah, kami rezekikan. Allah sambung lagi apa? Washkuru lillah. Kenapa Allah tukar washkuru lillah? Sepatutnya washkuruna lah kan. Sebab dah razaqnakum, kami rezekikan dan bersyukurlah kepada kami. Tapi untuk tukar konteks daripada keagungan kepada satu sembahan. Washkuru lillah. Washkuru lillahi la'allakum tuflihun, la'allakum tattaqun. Contoh lagi apa? Inna a'tainaka al-kawsar. A'tainaka. Kami telah berikan kamu beri kepadamu wahai Muhammad nikmat ataupun kebaikan yang banyak. Tengok. Beri apa konteksnya? Sebuah nikmat. Dan baru kita sebut tadi wama khalaqtul jins illa liya'budun. Sebagai satu konteks untuk sembahan, untuk manusia beribadah kepada Allah. Dan ada juga perkataan Rabbu sama macam ni lah. Alastu. Kenapa Allah menggunakan alastu bi rabbikum? Sebagai menunjukkan manusia ni perlu ibadah dalam konteks ibadah ataupun sembahan. Lepas tu kita tengok dalam surah, boleh buka surah Al-Mu'minun, surat 342. Ni last kita tengok Al-Mu'minun 342. Tengok macam mana Allah sebut summa khalaqna nutfata 'alaqata fa khalaqna. Tengok Allah gunakan fa khalaqna. Fa khalaqna nutfah fa khalaqna al-'alaqa fa khalaqna al-mudghah fa kasawna 'idhama lahma summa ansha'na khalqan akhar fatabarakallah. Tengok fatabaraka tu Allah tukar kepada fatabaraka. Sepatutnya Allah akan gunalah fatabarakna kami kan. Tapi bila Allah nak tukar konteks kepada kebesaran, kepada sembahan ataupun ibadah semata-mata kerana Allah, Allah tukar fatabarakallah. Jadi boleh faham konteks kenapa manusia ini ada yang Allah bagi rahmat, semua manusia Allah bagi nikmat, bagi kebaikan sebab manusia ini telah di alam roh mereka telah mengakui bahawa Allah ini adalah Tuhan. Tetapi mereka tidak beriman disebabkan mereka tidak mengakui Allah ini sebagai sembahan, iaitu sembahan apa? Ilah. Kalau Allah sebut alastu ilahakum qalu bala, maka semua manusia akan beriman. Tapi bila mereka roh ni sebut alastu bi rabbikum rabba, sebab itulah roh ni ada yang beriman dan tak beriman. Sebab Allah ni Tuhan sekalian alam, Rabbul alamin. Dan sebab itulah sifat Rahman hanya untuk sifat Rahman untuk orang beriman dan orang kafir, sedangkan sifat Rahim Allah hanya untuk orang yang beriman saja. Di wallahu a'la alam. Faham ni ya? InsyaAllah. Jadi bila kita tengok baca Al-Quran, ada kita tengok razaqnakum, bila baca terjemahan inna nahnu nazzalna, kami yang menurunkan Al-Quran, kita boleh tahu itu sebagai satu konteks Allah mengagungkan, ta'zim, mengagungkan diri dia sebagai satu nikmat yang besar, keagungan, kekuasaan. Tapi bila Allah menggunakan dhamir ana ataupun ta, ya, Allah sendiri ataupun Rabba, menunjukkan satu bentuk perintah
ataupun tugas untuk sembahan ataupun ibadah kepada Allah Subhanahu wa taala. Bi wallahu ala alam. Semoga ada kebaikan. Subhanakallahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik.